Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada Cikgu Nurliza. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, Cikgu Nurliza, seperti yang saya telah sedia maklum, kami daripada pelajar IPG KDRI ingin membuat satu temu bual kepada Puan untuk menjawab beberapa soalan daripada kami. Puan sudi ke menjawab? Okey, insya-Allah saya cubalah untuk Okey. Pertama sekali, boleh ke Puan kenalkan diri Puan dulu? Okey, saya Nurliza binti Mazani, GKSM SMK Lalu. Okey, Puan mengajar subjek apa ya? Subjek matematik untuk tingkatan 4 dan tingkatan 5. Okey. Okey, jadi tanpa buang masa lagi, saya nak teruskanlah kepada soalan yang pertama. Jadi sebagai seorang guru, bagaimanakah stratifikasi sosial mempengaruhi perkembangan potensi pelajar Puan di sekolah? Sudah semestinya lah stratifikasi sosial itu memainkan peranan yang penting lah dalam meningkatkan perkembangan potensi pelajar. Pelajar yang berpendapatan rendah mungkin menghadapi kekurangan dari segi peranti digital, buku teks, buku rujukan, bahan-bahan tambahan lain. Jadi secara tidak langsung mungkin pencapaian akademik mereka juga akan terjejas berbanding dengan pelajar yang daripada status berpendapatan tinggi, di mana mereka dapat pelbagai kemudahan, terutamanya peranti digital seperti komputer riba, kelas tambahan personal, dan tempat pembelajaran yang kondusif. Jadi itu boleh menyebabkan peningkatan dalam prestasi pembelajaran mereka. Okey, soalan seterusnya, bagaimanakah pihak sekolah Puan ataupun pihak sekolah membantu mengurangkan jurang sosial antara pelajar ni? Okey, pihak sekolah banyak memberi bantuan dari segi mengurangkan jurang, iaitu program bantuan keuangan seperti menyediakan beasiswa, makanan percuma, bantuan buku teks, dan ada juga buku-buku rujukan secara percuma kepada pelajar yang kurang mampu. Selain daripada itu, pihak sekolah juga mempromosikan kaedah pembelajaran tanpa mengira latar belakang. Okay, penglibatan ibu bapa dalam setiap komuniti juga penting untuk meningkatkan, untuk mengurangkan jurang di antara pelajar. Okey, soalan seterusnya, apakah kesan positif dan negatif dalam kepelbagaian budaya di sekolah? Okey, kesan positif ni, pelajar dapat belajar tentang budaya lain, okay, meningkatkan kepahaman dan toleransi di antara kaum. Selain daripada itu, kemahiran sosial juga penting, di mana pelajar dapat mengembangkan kemahiran komunikasi dan juga peluang pelajar untuk meningkatkan kreativiti dan inovasi dalam menyelesaikan masalah. Kesan negatif pula, kesan negatif ni, pelajar mungkin menghadapi prasangka yang boleh menjejaskan kepentingan diri. Selain daripada itu, masalah bahasa dan komunikasi juga boleh menyebabkan salah faham. Seterusnya Puan, apakah lagi usaha kerajaan untuk menangani cabaran mengenai stratifikasi sosial dan kepelbagaian budaya di sekolah? Stratifikasi ini dapat dikurangkan dengan kerajaan memberi pendidikan dan bantuan keuangan kepada pelajar yang pendapatan rendah, seperti di bawah rancangan makanan tambahan. Selain dari itu, kita adakan sekolah integrasi, di mana program ini menggalakkan interaksi di antara pelajar dalam pelbagai latar belakang. Selain daripada itu, kurikulum yang menekankan budaya dan sejarah juga akan meningkatkan kefahaman di antara kaum. Okey, untuk soalan seterusnya, peranan guru untuk memastikan pelajar dari latar belakang yang berlainan ni dapat peluang pendidikan yang sama. Jadi,
Puan sebagai seorang guru, macam mana Puan nak memastikan pelajar ni mendapat peluang pendidikan yang sama walaupun berlainan latar belakang? Okey, peranan guru semestinya lah untuk mengenali latar belakang setiap pelajar beliau lah. Jadi dengan pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan mereka, mungkin jurang ini dapat dikecilkan. Selain daripada itu, mewujudkan persekitaran yang inklusif, iaitu menggalakkan interaksi positif di antara pelajar tanpa mengira latar belakang. Okey, untuk soalan yang terakhir, bagi cikgu sendiri, macam mana cikgu menggunakan kaedah dalam mengajar murid-murid yang mungkin dari kelas yang belakang ataupun kelas yang tidak berapa baguslah dalam akademik? Okey, di setiap sekolah memang adalah perbezaan di antara pelajar yang kelas hadapan dengan pelajar yang kelas belakang. Pelajar kelas belakang ni biasanya mengalami cabaran seperti kurang minat untuk belajar, kurang tumpuan dan kurang kemahiran asas dalam akademik. Jadi pendekatan yang perlu dibuat oleh pihak sekolah dan oleh mana-mana guru sahajalah, iaitu menggunakan pelbagai aktiviti untuk menarik minat mereka dalam pelajaran. Selain daripada itu, kita juga menggalakkan mereka membuat kerja secara berkumpulan. Okay? Kalau secara individu, mereka akan merasa bosan. Okay, selain daripada itu, kita juga memberi pendekatan seperti pembelajaran secara berkelompok. Okay? Berkelompok ni mengikut aras kemahiran mereka. Okey, jadi sekira itu sahajalah beberapa soalan. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Cikgu Nurliza atas sudi meluangkan masa dalam aktiviti temu bual ini. Jadi sekira itu saja untuk kali ini. Sekian, terima kasih. Sama-sama.